Selamat Hari Raya. Okey, untuk tahun ni Hari Raya Aidilfitri tahun 2026, kita akan beraya di Ipoh dulu. Kemudian baru kita balik beraya di Batu Kurau. Okey, ni hari Khamis, 2 hari sebelum raya. Mengikut dalam kalender, raya hari Sabtu. Tapi adalah viral kecoh-kecoh kata kemungkinan raya hari Jumaat. Jadi kita balik je hari Khamis. Kalau raya Jumaat pun kita dah ada kat kampung. Kalau raya Sabtu pun kita dah ada kat kampung. Okey, ni masa mula-mula nak bergerak lah. Penuh bonet dengan barang. Masuk highway lebih kurang pukul 2 petang. Tengok tak jam kan? Tak jam. Ni baru nak masuk highway pukul 2. Sebab hari Khamis ni ramai orang kerja lagi. Dan ada setengah orang dah balik daripada semalamnya hari Rabu kerana sekolah dah start cuti. Okey. Jom kita teruskan perjalanan. Nampaknya lancar setakat ni, highway tak jam. Sekali dia tekan 2 kali dia sekali tu. Ni mati ke? Letak atas tu balik. Kan bertekan sekali lagi dia tu. Wah. Lain pun nampak dia. Okey, daripada masuk highway dekat Sungai Buloh, lancar je, tak ada jam, tak ada sangkut, tak ada slow-slow. Kerana kat sana 3 lorong, 4 lorong kan. Ni masa ni rasanya dah masuk ke highway yang 2 lorong je. Rasanya dah selepas Sungkai masa ni. Dah selepas Sungkai ataupun ni dekat Tapah rasanya. Jam mula teruk dekat Tapah. Okeylah, ringkaskan cerita, dah sampai Simpang Pulai, exit Simpang Pulai, dah keluar tol Simpang Pulai. Hujan, dari Gopeng hujan lebat. Ni masa ni kat Simpang Pulai baru lepas keluar tol nak menuju ke rumah mak dekat Kampung Seri Kinta, Ipoh, Perak. Okey, ni jalan menuju ke rumah mak lah. Rumah mak akak dekat Seri Kinta, Ipoh. Memang hujan, sepanjang-panjang jalan hujan, dari Gopeng hujan. Okeylah kan, tak panas. Apa-apa pun, korang abaikan aja bunyi wiper kereta tu. Corok-cerek. Okey, ni dah sampai dekat dengan rumah mak. Dekat kawasan kampung dah. Bazar Ramadan. Kita orang singgah beli sikit juadah untuk buka puasa. Orang tu beli sikit, orang ni beli sikit. Campur-campur dah jadi banyak macam ni. Ni 2 hari sebelum raya ya. 2 hari. 2 hari sebelum raya mengikut dalam kalender lah. Kalau buatnya pengumuman malam nanti katanya raya besok. Ni hari last lah kiranya puasa. Sekarang ni memang tengah menunggu waktu berbuka je lah ni. Nak tunggu orang azan. Okey, dah settle orang azan. Semua makan. Kita akhirnya masih ditunggu-tunggu pengumuman raya. Okey, ramai yang nak raya hari Sabtu. Tak nak raya hari Jumaat. Tak nak raya esoknya lah kiranya. Nanti huru-hara kelang kabut. Jom kita tunggu pengumuman raya. Okey, tak raya esok. Raya hari Sabtu. Esok puasa lagi. Walaupun pengumuman mengatakan esok puasa sehari lagi, hari Sabtu baru raya, tapi mercun bunga api on dah. Fia tinggal kat meja tu. Bukan dia. Dah sampai hari Jumaat sehari sebelum raya.
lepas je Zohor lebih kurang 3 hari lah, dalam kedua, ketiga macam tu kita orang mulalah operasi memasak rendang dan masak juga sedikit wadah untuk berbuka puasa di hari terakhir sebab bazar Ramadan dah tak ada sangat dah orang niaga kan esok nak raya. Ni tadi cabut-cabut serai, lepas tu ambil yang besar-besar untuk buat rendang, yang anak-anak serai tanam balik dengan harapan tahun depan dah jadi pokok serai yang besar untuk digunakan masak rendang raya. Ni abang tengah basuh talam sebab nak letak ikan. Ikan ni dapat daripada rumah bapa saudara. Dia orang tadi abah dengan atuk pergi ambil lemang dekat rumah bapa saudara dekat kampung Tanjung Tualang. Lepas tu dia bagi ikan. Banyak baginya ikan. Ikan ni dia tangkap sendiri. Tak tahu tu ikan apa namanya, tak tahu. Dengan ada ikan apa? Kalapia ke talapia? Kalapia ke talapia? Oh, tak tahu. Okey. Lepas tu nanti ni abang nak siang lah ikan ni, nak siang potong-potong. Lepas tu nanti kita masak lah sikit-sikit. Boleh buat bakar, boleh buat masak sambal. Okay. Okey, mula dah Mak Ngah operasi rendang raya. Macam biasa, setiap tahun tugas memasak rendang diberikan kepada Mak Ngah si Umar Uwais Ufaira ni. Rendang pedas ayam. Okey, abah masih meneruskan kerja menyiang ikan tadi. Orang lain tak masuk campur, buat sendiri. Okey, sebab semua orang busy, ada kerja masing-masing. Tak ada telur apa? Tak ada telur? Okey, Mak Ngah dah mula memasak rendang. Dia dah menumis dah tu rendangnya. Masa ni masak 3 ekor ayam. Semuanya zombie je. Joget lah cepat. Allah. Amboi, bagus sekecil ni. Barang jatuh melatah Allah katanya. Besok siapa ada dia nanti lah dia makan rendang ayam. Nanti orang lain aku masak itu dia makan. Ya Allah, nak ambil kredit je. Asalnya. Tukang kacau. Siapa dia nak makan rendang ayam? Dia banyak lagi nilai. Tak Omar, dia lembihkan katak tu dalam air. Besok nanti mati. Ini cerita dia sambil masak, sambil borak, sambil gosip. Dia kali ni cerita pasal Umar buat eksperimen katak. Dan perubatan. Bayar. Adanya. Itu dulu anak Nesu tu dia bakarnya katak. Memang macam tu. Umur macam tu. Lepas tu maknya kata, makan katak tu lagi. Jangan makan nasi. Besok kat tengah hang. Oh, seko. Kok sek. Itulah buang datang dia betul. Okey, masa petang tu juga sehari sebelum raya ni kita orang juga buat ketupat. Mak Ngah masak rendang, kita orang buat ketupat. Sama-sama buat lah kan, gotong royong, tak buat banyak pun. Okey, Mak Ngah masak rendang macam biasa. Ini tugas Mak Ngah. Kalau malam-malam aku dah pakai. Family kita orang biasanya buat ketupat je. Lemang kita orang beli. Sekarang ni macam dah susah dah nak bakar lemang sendiri sebab kawasan rumah ni macam tak ada ruang kan nak untuk bakar lemang.
Jadi lemang beli je lah sikit untuk makan. Buat ketupat je. Ni ceritanya budak dua ketui ni bersahur ke berbuka ni. Masa ni petang lah. Orang belum buka puasa je. Dia orang dah buka dulu dah ni. Okey, malam tu selepas buka puasa, kita orang mulalah buat nasi limpit, rebus ketupat yang tadi dan rebus nasi limpit tadi rebus kan. Okey, ni rendang ayam yang masak petang tadi dah siap dah. Dan buat kuah kacang untuk nasi impit juga. Semua kita buat malam tu lah, malam raya lepas buka puasa. Dan menyambil juga dengan main bunga api. Okey, dan pakai duit. Okey, ni ceritanya kedai mamak ni, cerita dia macam ni. Atuk ni dah tengah-tengah malam cakap apa? Tadi masa buka puasa makan sikit je kan. Lepas tu tak ada makan nasi. Yelah, malam raya tak ada nasi. Makan benda-benda macam ketupat tadi kita makan. Macam tu je lah. Lepas tu tengah malam atuk dah kecoh lapar. Lepas tu kita orang pun pergilah cari. Kononnya nak cari orang jual burger. Tapi mana nak ada orang jual burger malam raya kan. Orang yang berniaga burger kebanyakannya Melayu je. Katakan memang Melayu je lah. Jumpalah kedai mamak. Jadi lepak mamak lah makan mi goreng. Masa tu dah dekat pukul 1 pagi tau. Okey, dah sampai masanya pagi raya. Okey, juadah untuk pagi raya. Raya pertama ni nasi impit dan kuah kacang, ketupat palas dan lemang, juga rendang pedas ayam mak ngah. Dan juga kuih muih yang dibeli. Okey, ni pagi raya. Semua sedang bersiap lah masing-masing. Menunggu sampai semua cukup korum dah siap. Sebab nak mulakan sesi bersalam-salaman dan juga bergambar family. Ni nak tolong pakaikan samping si abang. Tapi tak nak bekerjasama. Last pakailah sendiri. Okay, tengok semua yang menunggu je kat dapur ni kan. Sambil tu makan minum lah. Yang perempuan-perempuan ada lagi yang baru nak iron tudung lah. Ada yang baru nak bermakeup lah. Itu mak ngah sedang mengiron tudung. Pas nanti dah ready semua, barulah kumpul semua. Nak salam, nak ambil gambar. Motor tak payah. Tempat. Tempat rumah. Yang tu tak habis makan. Orang tu suka ayam lah. Dia tak suka air. Dia kat ikan dah jemur. Masih melepak dan menunggu ya. Rasanya orang yang paling lambat sekali Along ni. Along belum siap ni. Yelah, Along kerja. Tunggu dia balik kerja. Mandi siap. Okey, dah. Semua settle. Dah boleh mula dah sesi bersalaman. Lepas sesi bersalaman nanti baru bergambar. Lepas bergambar kita pergi beraya. Dia nak agak kan. Allah tu. Ya Allah. Oh, garangan. Mak tengok ni mak. Sini. Practice get perfect. Dapat ke tu? Mak suka tengok.
Ma duduk. Oh my god. Kamu lah. Kamu dulu bagi tua. Aku bongsu. Jangan aku. Jom usik. Tengah ambil gambar. Oh, maklum lah. Ni lagi seorang. Kita culas tadi. Culas. Faira. Along dah depa kata ikut nombor. Awak. Ambil nombor dah. Nombor 2 ada. Nombor 3, 4 je tak ada. Cakap lah kok. Buat tak ada. Mana boleh kita dapat buat? Mak ke? Yang kan dong kedai. Ini mau dong kedai. Dekat hari rumah pula. Duduk. Ayo. Kamu cakap. Mana siap? Apa tu? Ya, itu. Kamu sana lah. Faira. Okey, rumah pula. Kita nak kat tu. Masuk. Salah tu. Atok. Biar ayah nak. Siapa lagi tu? Wan dah sebab aku ni mesti. Awak. Tapi dia tak nampak dia. Dia belum dia. Undang perempuan. Salah, ambil. Salam belum. Cakap apa? Okey. Mana? Cakap apa? Cakap apa? Mak ni dapat apa? Oma. Aku pula. Cepat dah laka. Aku bagi. Salah ambil pula. Okey nah. Acik. Sini salam. Cakap apa? Wait. Satu cukup. Ini tak angkat. Cepat. Mana betul angkat. Belum lama sikit. Mak pula. Adik. Betul lah dia penting. Kenapa dia penting? Adik, aku lagi ni. Tadi kali kat mereka. Salam. Salah Uncle. Ya. Dah satu lagi. Cakap apa? Kamu ni? Urutan ni. Ada lagi. Ada. Sudah. Dah nak suruh satu je. Ya, ayah dah bagi mula. Oh, tak ada. Tangan mana? Dah. Pergi kedai. Ada? Masih belum kerjaan tak apa. Masih layak. Baby. Kamu ni?
Nak raya mana jadi mati. Bagi Amin simpan, bagi Amin simpan. Aduh, ngatuk lupa nak apa. Sekarang ada apa lama tu? Okey, Allahu Akbar. Mak abah dah sarana. Oh, tu. Datuk punya jam ni tu. Lupa ngatuk Dia tak nak masuk frame lah. Tu tak masuk. When? Tadi siapa punya slipper lah ni. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Banyak menang. Okey dah. Okey, angkat belah api satu, dua, tiga. Api dah mana? Kenapa semua ni? Kenapa tak gelak? Serius dah, apa benda? Ya, sama. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Mak jangan gelak. Dia goyang je dah. Dah, mak dengan abang pula. Ada lagi? Tipu si sekali. Satu, dua, tiga. Kami. Timbang macam Wais. Buat api. Nak berhenti. Nak berhenti. Mau ke? Mau. Nak berhenti tak nak. Ini aku bayar dia mochi. Dia baju keluar. Api dia mochi. Semua nak beli mahal tu. Pasal dia ada bangku, ada steering dalam dia semua. Abang, Kita. mana? Sana. Senyum. Pergi ke mana? Lagi. Baiklah. Oh, lantak pula juga dia tak apa pakai. Okey, ni. Mesti kan senyum. Satu, dua. Okey, ni ada budak-budak datang raya. Wan bagi duit raya. Tapi untunglah budak-budak datang raya kat rumah ni. Sebab ramai yang bagi duit raya. Bukan dapat satu daripada tuan rumah aja. Ramai masing-masing bagi duit raya. Okey, dah lah kot. Dah sampai masanya kita pergi raya. Mula-mula kita pergi rumah Mak Angah. Belakang rumah aja. Kita pergi pun ikut laluan belakang je. Ikut jalan belakang. Shortcut. Walaupun teruk sikit jalannya, redah je lah. Janji tak payah pusing jauh-jauh. Lepas rumah Mak Ngah nanti pergi rumah Mak Cik Kia. Lepas rumah Mak Cik Kia, kita pergi rumah Mak Lang, adik Mak. Okey, rumah saudara-saudara je lah yang dekat-dekat kampung tu je. Okey, lepas tu dah. Pintu je lah. Assalamualaikum. Mak Ngah mandi. Yang lawaknya datang raya rumah Mak Ngah ni langsir dengan baju raya sama colour. Tengok baju kita sama dengan langsir. Ufairah sini uncle-nya. Kau kata dia dah balik. Okey, dan settle rumah Mak Ngah. Nini tiba dekat rumah kedua pula, rumah Mak Cik Kia. Sini Wais. Sini dulu.
Artis dalam ada cameraman. Relax lah. Ya, silakan. Oh ni dia ni. Bukan dah tu mak. Oh ya Allah. Diamlah. Abang, ambil hotel barang Agak tinggi. gambar. Tak, depan dia tu, yang barang tinggi tu. Untuk merah tu. Saya nak jaga air. Sini tu. Ha. Jaga air. Asyik. Ya. Mana dah banyak. Makan air macam-macam makan. Kaki betul dia. Pada saya bagi. Betulan. Air bangku dah bawa. Tengok, betul tak kata? Macam tu. Makan tu. Makan semua. Okey, Zuzaz settle rumah kedua. Tibalah di rumah ketiga, rumah Mak Lang. Ini rumah terakhirku untuk hari ni. Memandangkan tuan rumah sibuk di dapur, biarlah saya menjadi penyambut tetamu. Salam, masuk. Jangan malu. Jumpa masuk. Ngumumkan ketiwaan. Mengumumkan ketibaan Mak Ngah. Ada budak seorang je rumah ni. Mengumumkan ketibaan maklum. Yo. Salam. Okey, dah settle penat bayar tadi, kita orang balik. Lepas balik, kita rehatlah dulu kat lepak. Tunggu petang sikit, lebih kurang. Dah petang lah, macam dah pukul 5 lebih, kita orang on. Roti jala dengan kari daging untuk makan petang dan juga bawa ke malam lah kan. Kalau ada orang datang beraya, kita jamu roti jala lah. Okey, ni kari dagingnya untuk dimakan bersama dengan roti jala. Antara ramai-ramai dekat sini yang membuat, yang membantu, yang memasak, Mak Ngah seorang je lah skill menjalanya paling baik sekali. Yang lain menjala tak berapa nak jadi. AB pandai melipat. Mak Ngah je lah yang pandai menjala. Yang lain menjala ada yang tebal, ada yang tak jadi. Macam-macam. Tapi Mak Ngah paling jadi. Tangannya mungkin lembut aja beralun menebar jala itu. Bagi saya try buat. Buat je lah. Buat. Bagi tahu ke tak atuk? Tahu dah bang. Bagi tahu tapi atuk je lah. Bagi tahu ke kat dia nak buat roti jala. Tadi nak balik orang cakap, ayah orang buat roti jala ini nanti datang lah. Tengok macam mana Mak Ngah menebar jala. Kita tengok orang buat nampak macam senang kan, pusing-pusing gitu je. Tapi bila buat tak jadi tu. Abah dan juga Muiz sedang mengisi minyak pelita panjur. Ada yang perlu diganti sumbu. Ni kerja-kerja orang lelaki lah kan. Dah. Tengok lu. Dah tutup dah.
Okey, dah settle masak. Apa lagi? Mercun lagi, bunga api lagi. Adik saya. Saya kamu pula. Ni atuk ataupun onyang sedang melayan cicit-cicitnya main bunga api. Ini hari raya pertama. Cucuk. Jangan buka kedai. Okey lah, raya pertama malam ni tak ada pergi mana, tak ada buat apa-apa. Lepas selesai masak, makan, rehat, tidur. Okey, dah sampai masanya pagi hari raya kedua. Hari raya kedua, kita masak laksa pula. Pagi-pagi, seawal pagi dah bangun, buat kuah laksa. Dan juga rebus laksa, pakai laksa kering kan. Kita rendam dari malam tadi, pagi kita rebus. Dah settle laksa. Lepas tu, okey, ni ringkaskan cerita, dah sampai dah petang. Kita operasi memasak daging masak hitam. Daging masak hitam ni bukannya dibuat untuk dijamu kepada tetamu ke apa, bukan. Ini request daripada AB, minta tolong maknya ni masakkan sebab dia nak bawa ke office nanti masa hari raya keempat untuk jamuan raya. Jadi hari ni raya kedua masak, lepas tu frozen kan lah. Nanti raya keempat dia akan panaskan balik bagi kering sikit lah. Nanti kita masak dia lembab-lembab je, tak berapa kering sangat. Okay, ini proses memasak daging hitam. Semua kerjasama lah, bantu-bantu kan. Mana dia tempat? Okey bang, sini. Tu boleh. Potong lah. Dekat. Abang tengah makan kita yang kecil. Yang besar campur. Ya Allah, habis tu kenapa tak ada nak was? Esok boleh dah. Tak tahu lah. Lah, tadi pun Zeni dah cakap dah. Dia orang dah duduk depan TV tu. Macam mana? Orang cakap itu pasal tadi orang tukar kapet. Orang nak kapet tebal tu sama macam mana orang nak minta? Orang ingat nak kapet tebal tu. Lepas tu lapis soto dia jadi lagi tebal kan?
Itu yang akak picit masuk dalam kuali tu bukannya sos. Itu cili misin, cili kisar, cili apa orang panggil? Cili bo ke apa tak tahulah, cili misin lah kan. Dia jual dalam tiup macam tu. Jadi kita cuma potong atas dia dan picit je lah masuk banyak mana nak. Senang. Okey, daging ni kita dah perap lebih kurang 1 jam lebih je. Kita tak ada banyak masa kan sebab petang tadi kita baru mula potong daging, kita perap daging. Ni lepas maghrib kita tumis, kita masak. Jadi lebih kurang 1 jam lebih macam tu. Kalau dapat perap lagi lama lagi sedap lah. Semalaman ke kan, lagi sedap. Tapi okey, tak ada masa. Dapat 1 jam lebih tu kira okey lah kan. Masuk primo. Masak pun kena cantik ya. Biarlah kuali legend. Lawa tak apa lah masuk frame. Lawa apa ni? Okey, masukkan gula kerek. Okey, dah siap. Tak payah kering sangat lah. Nanti nak panaskan balik bagi kering. Bunga api lagi. Keliling rumah masih lagi bunga api. Depan, belakang, kiri, kanan. Masih bising dengan bunga api. Tak panjang ya video bunga api ni. Okey, kita lajukan je. Okey, ni masa hari raya kedua tu tengah malam, lebih kurang pukul 1 pagi. Abah ajak keluar pergi cari makan. Katanya lapar, tak boleh tidur. Dia sebenarnya dia tak boleh tidur je kerana adalah sedikit gangguan. Bukan gangguan hantu jangan salah faham. Adalah gangguan menyebabkan dia tak boleh tidur. Jadi, bila dia tak tidur, laparlah. Ajak keluar cari makan. Pergi kedai Tom Yam. Okey, dah sampai ke raya ketiga. Masa ni awal pagi, berlepas subuh, lebih kurang pukul 6.30 pagi. Kami anak beranak bersiap-siap nak gerak balik dah. Kami beraya di Ipoh setakat raya ketiga sahaja. Raya ketiga awal pagi kami dah gerak. Kami tak nak sangkut dalam jam. Jadi kami gerak awal. Selepas subuh lah macam ni sebab raya ni kalau kadang pukul 9 pagi jalan pun dah jam dah. Hari masih awal, biasanya masa ni tak jam lagi lah highway. Tengok matahari pun baru nak naik. Tak berapa terang lagi, masih gelap. Akhir sekali, sudilah kiranya untuk belanja satu like dan subscribe. Bye.